Pembedahan lasik mata. Pernah dengar tak apa maksud dia dan apa yang dibuat pada mata kita? LASIK adalah sejenis pembedahan mata yang sebenarnya salah satu pembedahan under kategori refractive surgery, iaitu pembedahan untuk menukar power mata. Yang simply bermakna kita menggunakan laser untuk menukar bentuk kornea yang seterusnya akan menukar power mata. Ada beberapa jenis pembedahan mata yang boleh betulkan power mata seseorang tau guys. Ada jenis LASIK, ada jenis wavefront guided LASIK, ada jenis relax smile. Apa persamaan dan perbezaan ketiga-tiga prosedur ni? So dalam LASIK, laser akan mengubah bentuk kornea, tapi sebelum laser mengubah bentuk kornea, kita create satu layer yang kita panggil flap. Selepas flap dibuat, baru flap itu dibuka dan di bawah flap tu kita fire the laser untuk reshape the cornea dan flap tu diletak balik. Wavefront guided LASIK adalah LASIK yang mana kita menggunakan wavefront sensor untuk menentukan satu power mata tapi juga untuk menentukan apa faktor-faktor lain yang menyebabkan penglihatan seseorang itu tidak sharp ataupun lebih glare ataupun halo ataupun apa-apa disturbance in vision. Yang latest sekali mungkin kita pernah dengar tentang relax smile. Tujuannya sama, kita nak menukar bentuk kornea untuk menukar power mata tapi tanpa perlu create flap. Jadi masih menggunakan laser yang mana dia create apa yang dipanggil lenticule di dalam kornea dan lenticule itu dikeluarkan, kemudian kornea itu akan kembali kepada bentuk yang baru. Bagi seseorang yang power mata dia tinggi sangat, prosedur mana yang paling sesuai? Jika power mata tu agak tinggi, benda yang paling penting untuk kita periksa dulu adalah ketebalan kornea dan juga bentuk kornea. Sakit ke buat pembedahan LASIK ni dan berapa lama masa yang diperlukan untuk pemulihan? Boleh pergi kerja balik lepas berapa hari? Semasa pembedahan, kita tidak boleh sakit langsung. Sebab kalau sakit, mata pesakit tu akan bergerak-gerak. Jadi doktor pakar mata akan pastikan yang mata tu tak rasa sakit langsung. Namun begitu, selepas pembedahan, macam apa-apa pembedahan, ada peringkat recovery yang mana mungkin ada rasa sedikit kesakitan pada mata. Kalau LASIK, sakitnya hanya bertahan selama 2-3 jam. Lepas tu dah tak sakit. Kalau relax smile, lebih kurang mungkin setengah jam, 1 jam macam tu, dah tak sakit sudah. Dari segi recovery penglihatan, berapa cepat mata tu sharp. Kalau LASIK, sama ada LASIK biasa atau wavefront guided LASIK, biasanya sehari. Kalau relax smile, bergantung pada power mata. Kadang-kadang sehari, setengah sakit mungkin seminggu juga. Prosedur ni ada kesan sampingan tak? So kalau kesan sampingan baik yang obvious adalah tak perlu pakai glasses. Kesan sampingan baik yang mungkin spesifik kepada certain procedure, contohnya wavefront guided LASIK. Untuk sakit-sakit yang mana mereka mempunyai lebih higher order aberration, silau, tak tahan tengok cahaya, maka mungkin kesan sampingan yang baik adalah dia kata, dulu bila saya driving malam, saya macam silau bila lampu tu terang. Tapi lepas LASIK, saya rasa macam kurang. Dari segi kesan sampingan yang lebih serius, kita perlu sebut adalah ektasia. Ektasia adalah selepas pembedahan refraktif, korneanya jadi terlalu nipis hingga kornea itu tidak dapat menahan bentuk kornea tersebut dan continue untuk berubah bentuk. Maka power mata tu datang balik. Tapi bukan sahaja power dari segi katalah short-sightedness, tapi astigmatism also meningkat. Dan masalahnya astigmatism bukan astigmatism biasa. Astigmatism yang kita panggil irregular, yang mungkin glasses pun tak boleh betulkan. Jadi ektasia kita perlu elakkan dan cara kita elakkan adalah pastikan kita betul-betul dipantau dengan pakar sama ada sesuai tak untuk melalui pembedahan refraktif. Tak semua orang boleh melalui pembedahan refraktif dengan selamat sebab takut dapat ektasia. Jadi pemantauan tu yang paling penting lah. So kalau you all nak buat pembedahan betulkan power mata, video ini memang khas untuk anda, dah ada semua informasi. Semoga lepas ni lagi senang lah you all nak buat pilihan. Jenis pembedahan yang mana satu nak pilih, wavefront guided LASIK ke ataupun relax smile. Terima kasih kepada doktor yang kongsikan semua informasi ini dengan kita. Assalamualaikum, saya Dr. Ainur Rahman bin Datuk Setia Dr. Anwar Masduki, Consultant Ophthalmologist and Corneal Surgeon di Ara Damansara Medical Center. Ara Damansara Medical Center membawakan video berbentuk pendidikan kesihatan ini khas buat anda semua.